remaja ataupun Gen Z ni terlalu sensitif atau mereka lebih berani cakap tentang masalah mental. Diorang masuk kat sini mungkin diorang pandai diagnose. Maknanya apa yang kita rasa, kalau kita rasa kita lemah, betul lah kita lemah. Kalau Mhm. kita rasa kita kuat, betul juga kita memang kuat. Jadi kalau Hmm. orang tu rasa, aku tak mampulah untuk hadap hidup ni, dia betul. Dia memang tak mampu. Faham? So, macam mana kita nak kata orang ni sedih tipu-tipu. Orang ni anxiety tipu-tipu. Okey. Mana ada. Bukan itu. Isunya ialah dia rasa dia ada problem. Maka Memang dia dalam rasa. klinik, yes. Orang yang rasa dia ada problem tu, maknanya dia ada. Mhm. Okey. Jadi kita bercakap tentang resilience pula. Mhm. Kenapa dulu zaman mak ayah kita, atuk kita, tak ada pula timbul persoalan-persoalan aku Betul, anxiety. betul, betul. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Syafiq bin Bakri ataupun dikenali daripada bidang Ketua Jabatan Multimedia. Alright, daripada NUC ataupun dalam Next Debate Podcast kita yang episod yang kelima. Alright, sebelum ni kita dah berwawancara berkaitan dengan industri animasi dan banyaklah. Dan selepas ni pun kita ada juga lagi episod-episod akan datang. Tapi hari ini kita bersama dengan pakar kita, doktor, yang kita akan berbicara berkaitan dengan tajuk kita iaitu Gen Z terlalu sensitif, doktor. Ya, Betul tak tu? nampaknya macam itulah. Nampak macam tu Ah. ada. Tapi student-student jangan koyak sangat. Okey, tapi kita nak belajar tentang secretary mental health ataupun mental excuse kita hari ini bersama kita dengar penjelasan daripada doktor. Okey, adakah benar ataupun di sebaliknya, doktor? Ataupun dia merangkumi dengan kaitan dengan media sosial kita. Okey, sebelum kita start lebih lanjut, saya minta doktor sendiri tolong introduce sikit background doktor untuk pelajar-pelajar take note dan mungkin ada soalan selepas ni ke. Okey. So, nama saya Jeffrey, saya berasal dari Perak lah. Sekarang saya duduk kat area sini, Ampang. Saya ada klinik sendiri di Klinik Insan nama dia, di Avenue Ampang. Berdekatan dengan Bandar Baru Ampang lah. Okey. Alright. So, klinik ni menyediakan perkhidmatan counselling mental health, general practice, termasuk nak kurus badan pun ada. Wow. Dia macam-macam. Saya dah kena pergi ni. Sekarang ni tengah top ni buat kurus badan lah. Eh, dia kurus badan tu daripada segi Injection. suplemen, Ambil injection. injection every week. Atau Every dengan week injection, consultation consultation. and all. Memang kurus lah. Beberapa kilo seminggu ni. Tak perlu nak Jadi, pergi exercise lah. Exercise lagi baik. Lagi baik. Cantik badan dia. Kalau tidak memang kurus. Eh? Dia potong selera. Potong serius macam mana, doktor? Dengan injection tu dia potong kita punya reseptor dalam otak dan perut. Buat kita tak berminat dengan makanan. Okey, tak apa. Jadi tau. Memang jadi. Okey, tak apa. Benda Okey, kan lari topik, takut lari kan? topik. Okey, dah. So, umur saya 48 tahun. Saya dah berkahwin. Jadi, memang mental health issue, falsafah mental health memang sangat dekat lah di hati saya ni. Saya memberi ceramah lah di restoran pula. Dekat syarikat-syarikat, termasuk KLCC, Petronas apa semualah. Bila mereka ada apa-apa perubahan daripada, yelah perubahan kan macam-macam. Perubahan daripada package apa-apa, package pekerjaan. Ditukar Baik. package sikit. Dia kurangkan dia punya allowance ke kan. Ada unsur nak buang pekerja ke, dia akan panggil saya lah untuk memberi talk tentang perubahan. Perubahan. About Pandai change lah. Pandai doang lah tu. Pandai doang, Nak brainwash lah. In a way. Okey, right.
Okey, itu sebut sedikit background doktor. So, kalau kata kita nak discuss, saya rasa benda tu adalah uh, satu benda tajuk yang penting untuk generasi sekarang lah. Saya tak suka nak sebut je Ha, kan. asyik-asyik Gen Z. Asyik Gen Z. Gen Z ni apalah Gen Z duk kata kita orang. Tak. Okey, Gen Z ni untuk perkataan viral zaman sekarang lah. Track kat sekarang kan, trending sekarang. Bagi saya Gen Z ni dia sebenarnya bagus. Kalau kata pengalaman saya ni, diorang memang bagus on paper. Diorang percakapan diorang dah lebih pada lawyer. Okey. Tapi ada nak kata Gen macam kita samalah. Hmm. Kau millennial kan. 40-an lah kita. Kita 40-an. Baik. Samalah Baik. kan. Jadi kita antara pertengahan lah, antara Okey. section. Okey. Alright. So kita ke soalan seterusnya. Kalau kita nak membebel mukadimah ni, jadi takut kan tim production kan jadi dia bising kat saya jadi sebab dia orang pun lapar lah apa kan Itulah. jadi student pun semua. Okey. Alright. Doktor, soalan pertama, soalan pembuka bicara kita pada hari ini. Alhamdulillah dengan cuaca yang elok apa semua hari ini. Betul ke remaja ataupun Gen Z ni terlalu sensitif berbanding generasi dahulu? Dahulu tu mungkin baby boomer, generasi millennial kan. Atau mereka lebih berani cakap tentang masalah mental. Diorang masuk kat sini mungkin diorang pandai diagnose. Baik. So, kata-kata yang famous disebut, if you think you can, you are right. If you think you cannot, you are right. Maknanya apa yang kita rasa, kalau kita rasa kita lemah, betul lah kita lemah. Kalau kita rasa kita kuat, betul juga kita memang kuat. Jadi kalau orang tu rasa, aku tak mampulah untuk hadap hidup ni, dia betul. Dia memang tak mampu. Kalau dia kata, aku mampu sebenarnya hadap benda ni, maka dia juga betul. Faham? So, macam mana kita nak kata orang ni sedih tipu-tipu. Orang ni anxiety tipu-tipu. Orang ni masalah tidur tipu-tipu. Mana ada. Bukan itu. Isunya ialah dia rasa dia ada problem. Maka Memang dia dalam rasa. klinik, yes. Orang yang rasa dia ada problem tu, maknanya dia ada. Okey. Jadi kita bercakap tentang resilience pula. Kenapa dulu zaman mak ayah kita, atuk kita, tak ada pula timbul persoalan-persoalan aku anxiety. Betul. Aku anxiety, aku social phobia, aku tak berani berhadapan dengan orang. Lepas tu aku sedih kucing aku mati, aku tak boleh tidur. Betul, kadang bab kucing pun masalah juga, betul. 1 bulan aku tak boleh tidur. Kalau betul kucing itu penting untuk dia, maka dia punya depression is real. Faham. Kita tak boleh mempelekehkan. Apalah kau kucing je. Kan macam tu kan. Tak boleh, tak patut mempelekehkan. Maka yang kita patut bincangkan ialah tentang resilience. Kenapa zaman aku, kematian haiwan, hilang kawan, susah nak buat kawan baru, bukan perkara yang terlalu besar. Tidak menyebabkan sampai aku rasa nak kelar tangan aku. Faham. Itu dulu. Tapi kenapa sekarang orang hilang kawan terus ni? Dah ada barcode Pelajar, student apa semua kan, ada kelar terjun tangan, bangunan, terjun bangunan, rasa macam nak makan Panadol 10 biji. Walaupun 10 biji tak jadi apa-apa tau. Tapi nak cakap bila 10 biji tak cukup. Tak cukup. Betul efek lagi Jahat betul. Kami sebagai doktor-doktor kadang kan adalah macam cubaan bunuh. 10 biji tu efek dia macam mana tu? Efek dia tak ada apa-apa. Jahat. Kami sama doktor pun kadang tengok ada dapat refer kan. Refer kes. Doktor Jeffrey tolong tengok kes kat ward ni. Saya pun pergi kat hospital kan. Ceritanya cubaan bunuh diri tapi 10 biji. 10 biji je. Dalam hatilah. Sama-sama kawan pun kan kata 10 biji je. Kan. Habis dia ni student tahu dah ni. 10 biji tak cukup. So balik pada cerita tu, resilience tau. Daya tahan. Jadi yang kita ni sebagai orang yang generasi atas mereka, soalan yang kita kena tanya diri kita ialah, kenapa kita yang menghasilkan mereka? Actually, siapa yang menghasilkan mereka? Anak-anak saya lah. Gen Z lah anak-anak saya. Kita related kepada parenting pula. Takkanlah lahir dan dia terus terkesan dengan dunia macam tu je. Dia sebenarnya ada kaitan dengan kita. Faham? Boleh saya sambung? Boleh silakan. Jadi kaitan kita tu macam mana? Apa-apa dah saya dah panas ni. Dah panas kan? Itulah. Kena pasal kau kuat sikit. Kita yang membabykan mereka. Menjadikan mereka ni rasa macam tak mampu. Contoh, kalau dulu, biasa je anak-anak kita ni, bukan anak-anak kita zaman saya dan atas, dia berniaga kat sekolah.
Dia bawa kacang kecil-kecil, dia bungkus kecil-kecil lah, dia bawa apa biskut tayar ke apa ke kan. Betul. Ada lah tu. Dia pergi jual kat kawan dia 5 Dia sen apa semua. survive. Dia faham bahawa ini ialah transaction, bahawa nak menjual aku kena berbaik dengan orang. Dia faham. Dia faham bahawa duit ini ada nilai. Faham. Jadi bila ayah dia belanja di KFC yang setahun sekali tu, Betul. dia appreciate. Betul. Ya. Sekarang alah KFC je. Betul. Sebab kita sendiri babykan anak kita. Saya bagi contoh. Hmm. Dalam apa tu WhatsApp sekolah. Patutnya saya kena invite parents kali ni. Okey. Macam WhatsApp sekolah kan. Ha. WhatsApp sekolah. Cikgu, WhatsApp sekolah kan ibu bapa penuh. WhatsApp kelas Jadi cikgu, anak esok pakai baju sukan ke baju biasa? Bila Faham. tengok tahu kelas apa? Kelas 4 angkasa. Okey. Tingkatan 4 tuan. Kata Tingkatan 4 pun mak bapak lagi menguruskan dia nak pakai kasut hitam ke kasut putih. Salah dia ke salah mak ayah? Dulu kita boleh cakap. Sendiri tuan. Dulu kita boleh cakap jangan salahkan mak ayah, betul. Ya. Zaman sekarang kita boleh cakap. Saya berani cakap sekarang. Saya Sebab pun saya berani. seorang mak ayah. Saya pun Saya parent berani. Saya pun actually saya faham. Yes. So we can blame ourselves also. Tapi bukan. Jadi kita kena berhenti blaming actually. Kita kena do something. Betul. So antaranya ialah hapuskan WhatsApp kat sekolah. WhatsApp group parents dengan cikgu. Kita Tapi ni setengah dia orang dah mute kan komen. So one way je lah. One way Jadi saja. cikgu hanya bagi hebahan. Yes. Okay, saya 100% setuju. Betul. Hebahan okey. Betul. Ini yang banyak sangat helicopter parenting dia panggil. Helikopter parenting. So you are here, helikopter kat atas. Dia follow je kau pergi mana. Saya bukan helikopter dah. Drone. Dia drone. Betul. Helikopter mahal. Helikopter drone. Drone. Dia senyap-senyap ada je. Anak aku dah makan ke belum? Cikgu, dia dah breakfast ke belum? Cikgu, come on. Dah form 1, dah form 2, form 3. Kita kena biarkan mereka mencuba. Dan kalau saya boleh jadi a little bit kontroversi kat sini, ialah hilangnya figura ayah dalam masyarakat. Ayat tu, back to you. Ayat tu mendalam tu. Saya macam setuju juga. Okey. Kita kalau mukadimah pun dah rasa panjang macam ni, risau pula soalan-soalan lain ni. Alright, kita teruskan soalan yang kedua. Jawapan tadi balik pada jawapan yang pertama, kita balik pada parenting lah. Baik. Parenting yang mirrorkan benda tu. Mencerminkan. Selalu membabykan lah kan. Saya pernah sebut membonsaikan. Betul. Kita tak bagi dia tumbuh, dia tumbuh. Kita potong. Lepas tu kita kena ikut acuan kita. Aku nak dahan ni kena pergi belah kanan. Okay, kejap doktor. Sebelum kita masuk kita masuk soalan kedua kan. Kenapa mak ayah jadi macam tu zaman sekarang Padahal mak ayah tu daripada zaman kita. Baik. Ini jawapannya. Ketua keluarga zaman sekarang ialah mak, bukan ayah. Okey. Mak-mak ni dia sangat berbentuk nurturing. Dia sangat sesuai menguruskan, perasan tak dia banyak bersabar. Dia menguruskan baby every day. Kan baby every day, setiap 3 jam dia kena susukan baby. Dia sangat berbentuk menjaga. Tapi yang dalam Malaysia tu mak menyinga, mak mengharimau tu salah ke apa? Bila dah besar, bila baby dia dah tak baby, maka dia menyinga lah. Tak ikut cakap dia. Nak ceritanya, mak-mak ni dia sangat berbentuk menjaga. Dan dia kena ada peraturan dia, ada undang-undang dia. Maka generally speaking, bila ayah dah tidak mengambil tanggungjawab, maka mak yang kena buat keputusan. Jadi keputusan mak-mak ni biasanya selamat. Sebab perempuan secara psikologi ni lebih selamat daripada lelaki. Sebab tu perempuan hidup lagi lama dari lelaki. Yang bawa motor laju lelaki. Betul. Yang mencuba dadah lelaki. Betul. Yang mencuba bisnes yang bahaya lelaki. Dan sebagainya. So kita sebenarnya mati 8 tahun lebih awal dari perempuan. Secara purata lah. Dipanggil lifespan. Yeah. So bila unsur berani itu tak ada, maka semuanya hati-hati. Kalau ayah pegang rotan ni. Kalau ayah dia ada unsur berani. Contoh. Naik je basikal. Tapi kalau jatuh luka, tak apa. Luka tu kan part of life. Betul. Itu ayah punya start. Sebenarnya lelaki punya fikiran. Faham. Tapi sekarang lelaki pun dah tak nak buat apa. Dia pegang telefon, dia main telefon je. Ayah-ayah ni. Maka kalau ada soalan daripada anak, ayah esok ada camping, boleh pergi tak? Tanya mak kau. Betul tak? Jadi ayah dah tak ambil tanggungjawab dah. Saya tu. Ya. Kenapa tak nak ambil tanggungjawab tau? Sebab dunia ini sudah melihat manusia, melihat dunia menggunakan kacamata perempuan. Iaitu kacamata hati-hati.
Dan perempuan juga ada unsur perfectionism. In general, perempuan nak semua cantik kan, semua baik. Betul kan? Perfect. Jadi bila tak perfect jadi apa? Blame. Faham. Itulah engkau. Comparison. Tengok orang tu ni. So, Mhm. blaming culture pun dah jadi makin rampant. Sebab Mhm. tidak ada counter force daripada lelaki. Chill lah, ini dunia. Biasalah jatuh. Hmm. Biasalah luka sikit. Biasalah anak kita kena berani lintas jalan sikit. Anak kita kena tahu kalau tak buat homework jadi apa kat sekolah. Maka saya nampak, ni bukan salah sesiapa. Dunia je telah shifting. Mhm. Dia tengah shift ke arah lelaki tidak mengambil peranan. Itu cerita dia. Patutnya tajuk ni sebenarnya ni. Lelaki tak mengambil peranan. Betul lah, patutnya tajuk ni, Dan bukan saya rasa Gen Z ni. student yang tengah dengar pun, dia boleh relate. Dia kata, betul lah. My father don't take action lah. My father is just provider saja. Dia kerja, dia balik, dia settlekan ni duit dah. Lepas tu dia terus dengan telefon dia. Telefon, lepak Telefon, badminton. lepak dengan kawan mungkin badminton. Dia uruskan diri dia je. Anak-anak, Hmm. sebab dia tak nak buat. Sebab generally, bapak-bapak tak nak kena blame. Kalau kita pergi 100 tahun dulu, 200 tahun dulu, semua orang hidup dalam keadaan tribal. Tribe. Maknanya ada ketua dan semua ni anak buah dia. Faham. Alright? So, atuk ialah ketua kumpulan lah, ketua suku kita. Tapi sekarang dah tak ada. Tak ada lah. Maka, kalau kita ada kakak, dan kakak tu dah divorce contohnya. Ini adik-beradik 4-5 orang. Kakak tu divorce. Maka, kita tahu dia kerja. Dia mungkin kerja kerajaan ke apa ke. Okey lah, dapat gaji 3-4 ribu lah. Anak dia 3 orang. Mana ada adik-beradik nak make sure anak saudara dia semua okey? Akak kerja apa? Dah lah, settle lah. Padahal, kalau ikut Islam, kita ada faraid Betul. Dia bukannya privilege bahawa lelaki dapat 2 parts and perempuan dapat 1 part. Bukan privilege, it's responsibility. Tapi sekarang faraid kita pegang. Betul. Ini hukum Tuhan katanya. Tetapi kerja betul dia tak buat. Itu saya faham. So kita tengah hilang kuasa lelaki punya suara. Lelaki punya flavor pun dah hilang. Maka ramai lelaki lari dari tanggungjawab. Itu merosakkan kita punya generasi. Saya rasa kalau kata balik pada doktor berbicara berkaitan dengan lelaki ni, saya rasa bila generasi Gen Z ni menjadi parent satu hari, apa akan jadi? Apa jadi pada yang alpha, beta apa semua kan? Yes. Saya rasa doktor rasa negatif ke positif? Ke lebih teruk lagi? Lebih teruk. Lebih teruk Lebih teruk. Dia akan lagi glued to the screen. Kan? Lagilah. Entah zaman tu tak ada skrin dah. Simulasi ke apa kita tak tahu. Kan betul. Dah VR semua apa tak tahu lah. Okey, tak apa doktor. Ya. Kita dah dah jauh ni. Dah jauh dah. Bukan dah jauh. Jadi betul Tuan Syafiq. Ada betulnya bahawa Gen Z ini lebih sensitif? Setuju? Saya setuju. 2 sebab. 1, mereka punya resilience sudah rendah. Daya tahan. Sebab manusia ni daya tahan emosi sama dengan daya tahan badan. Kalau seumur hidup saya tak pernah main pasir. Seumur hidup saya tak pernah pijak grass. Maka saya tak pernah jumpa bakteria-bakteria yang tak berapa kuat pun. Umur 20 baru saya start nak pijak rumput, terus sesemalah, batuk lah. Jumpa. Ya. Dia tak pernah. Budak bila pijak rumput dia jengket-jengket. Betul. Dia jadi pelik apa semua kan. Betul. Maka bakteria-bakteria yang memang ada unsur bahaya tapi tak bahaya sangat. Betul. Patutnya dia dah rasa waktu umur 4 tahun. Maka tak pernah rasa semua bakteria ni. Tak pernah cuba itu, tak pernah cuba ini. Maka badan dia akan jadi sangat manja. Maka kalau hujan sikit, terus demam. Padahal hujan tu saya rasa lagi Air je. Lepas tu kalau dia masuk ke laut kejap ambil tip ke kan. Mandi sikit dah. Sesama gitu gini. Very simple. Very easy. Sebab dia tidak ada resilience. Maka otak kita, brain kita, minda kita pun macam tu. Saya setuju tu. Saya setuju. So kita perlukan apa tahu? Bila we fail, ada orang cakap, it's okay bro. Tak ada hal. Bangun. Itu tak ada. Kalau fail, kenapa B? Kenapa D? Kenapa C? Perasan tak? Kita tengah hidup dalam dunia yang perfectionist. Bila saya dapat 9A, orang akan tanya, kenapa 1B? Orang tetap akan tengok yang gagal tu. Tetap tengok yang... Siapa yang start? Kita yang start. Generasi kita lah. Okay.
So, bila ada perfectionism, maka orang bergerak sikit salah, ni sikit salah, akhirnya stres. Burn out. Dia jadi betul, burn out dan sebagainya. Dia helpless. Alah, buat apa pun tak guna. Buat apa nak belajar, buat apa nak itu, buat apa Tu nak ini. mostly majoriti pelajar-pelajar yang cemerlang, yang pandai, dia ada krisis dalaman. Yes. Dia ada cubaan nak bunuh diri, macam-macam lah. Ya. Yang berita-berita kita dengar kan. Okey, tak apa Kalau doktor. betul lah tu. Ini memang kena sensor lah. Abang Tapi Chan this marah is saya for us lagi. lah. So, when dia makin susah, Mhm. anak-anak yang patutnya enjoy dia punya childhood, kan, dia kena study. Dia kena Jadi dia study macam 5 times more. sistem Europe kan. Diorang tadika tak ada belajar ABC apa lagi. Diorang hanya play time. Yes. Alright. Okey, doktor. Kita seterusnya ke soalan yang seterusnya. Saya kena banyak sikit soalan ni. Teruskan. Okey, alright. Adakah media sosial ni doktor membantu kesihatan mental atau sebenarnya ia merosakkan? Dia macam pisau lah. Di tangan orang yang betul, dia sangat membantu. Okey. Contohnya, media sosial di tangan saya. Mhm. Kami ada klinik kan. Okey. Kami betul-betul guna untuk marketing. Alright. Maka, kayalah kami. Mhm. Dengan marketing tu. Betul. Sebab guna TikTok live dan sebagainya. Mhm. Tapi untuk orang lain, it's just doom scrolling. Dia nak isi tempat kosong, tak tahu nak buat apa. Nak tidur, tak nak tidur. So, apa yang tengah berlaku kalau anak-anak tengah tengok kan? Our students are watching. You have to slower your pace. Media sosial tengah melajukan semua orang punya pace. So kalau dulu beatnya ialah rock Melayu kan? Slow je. Dup ni. Sekarang semuanya heavy metal. Otak kita ni dah, cepatlah, next apa next? Kita nak sembang macam ni. Podcast ni kira lama ni untuk budak-budak Gen Z ni. Betul. Lamanya. Cepatlah, apa kau nak cakap? Cakap cepat-cepat, gerak lah. Aku ada benda lain nak tengok ni. So, people don't enjoy life anymore. They don't stop and smell the flower tau. Betul. Jadi kita bawa dia pergi tepi laut kan, anak-anak kan. Tepi laut. Nak buat apa kat sini, Papa? Soalannya, nak buat apa kat sini? Sambil tengah pegang phone kan. Yes, definitely. Ataupun mata dia tengah tengok phone dekat dalam beg mak dia. Padahal dekat depan Where's pantai my phone? kan. Ya, dia tak enjoy. Dia tak boleh nak enjoy. Sebab everything is too fast lah. Sampaikan saya cakap pun dah laju kan sekarang. Sebab saya dekat zaman ni, saya faham. Sebab kita banyak guna TikTok kan. Kita tak boleh cakap slow-slow. Saya rasa macam menakutkan pula. Actually. So, kita kena slow down. Slow down kan. Majority yang tengok ni Muslim ke? Tak juga. Taklah campur. Half-half. Sebab mostly student kebanyakan daripada Borneo, Sabah, Sarawak. Sebab kan Marine Okay. Borneo. So, jadi nak bagi contoh, ada seorang sahabat Nabi datang jumpa dia kan. A group of them jumpa Nabi. They are very happy to be Muslim lah. 20 of them. Okay. Diorang terus meluru kat Nabi. Padahal diorang datang dari Yaman. Okay. Which is many hundreds of kilometers. Datang Yaman terus ke Mekah. Terus Madinah. Nabi, kami nak masuk Islam kan. They're very happy. Sebab first time jumpa Nabi. Betul. Nabi pun layan mereka dengan baik. Kemudian settle lah. Diorang dapat kemah diorang, dapat duduk apa. Tapi one guy daripada rombongan ni, dia tak datang meluru macam tu. Dia pergi mandi dulu. Dia betul pakai baju yang baik, yang bersih. Sebab kan travelling kan busuk kan. Kita duduk atas binatang kan, haiwan kan. So busuk apa semua, dia bersihkan, dia pakai minyak wangi. And then baru dia sampai kat Nabi. Nabi kata, why are you different from them? Okay. Diorang terus jumpa aku, excited. Kau take your time. Dia kata, Nabi, I want to be in my best state. I want to look better, best lah. I want to see you first time. Nabi kata, engkau ada 2 sifat yang Allah sangat sayang. Iaitu al-hilmu wal anah. Maksudnya sifat lembut dan sifat deliberate. Maksudnya taking your time. Slow-slow. Maka saya nak pegang yang slow-slow tu. Betul lah. So slow aja, macam take your time, baru you can learn something tau. Kalau semuanya laju, tak sempat sebenarnya kita nak belajar apa-apa pun dalam hidup. Take your time. Jadi, apa cara nak take time sebenarnya? Kita jauhkan diri daripada skrin sekejap. Biar betul-betul ada screen time. 1 hari 3 jam, 2 jam, 1 jam, gitu je lah. Betul. Ataupun limit je. Aku nak check WhatsApp saja untuk tahu kelas bila apa semua. Aku tak nak buka ni, aku tak nak buka tu. Otherwise, lepas TikTok, buka IG, lepas tu ini. Memang stress. So, slow down. If I can give one advice. Betul.
Saya setuju benda tu slow down. Kita sendiri pun kadang-kadang macam tu doktor. Ya. Kelang kabut kita. Kelang kabut kita. Hmm. Baik, baik. Menarik kepuasan daripada doktor. Alright, sudah-sudah semua okey ke? Alright. Sudah. Okey, alright. Okey, seterusnya pada soalan seterusnya, tadi kita balik kepada masalah media sosial. Okey. Dan kita soalan ni macam trigger sikit. Okey. Doktor, setuju ataupun tidak kenyataan generasi sekarang ni cepat koyak? Koyak sensitif tu sama ke doktor? Ya. Sama je kan? Sama je lah. Sama je. Cepat koyak. Setujulah doktor. Boleh. Saya boleh setuju. Tapi jangan lupa, Mhm. generasi dulu cara koyak dia berbeza agaknya. Generasi sekarang dia mengaku. Betul. Dia mengaku dia ada platform nak cerita. Sebab sebelum ni pun kita orang ada slot untuk Gen Z. Kita panggil Gen Z sendiri, dia orang pun mengaku benda tu. Dia terlalu manja, terlalu sensitif. Dan dia ada platform untuk cerita. Faham? Kalau dulu orang koyak, dia buat balik rumah dia diam-diam je. Dia jadi pendiam. Pendiam. Ya. Dia memendam. Ya, dan dia tak ada platform tau. Mhm. 50 tahun dulu orang tak ada Facebook. Mhm. Untuk cerita, aku stres betul lah aku dengan lecturer aku. Mana ada? So, platform pun tak ada. Tak ada. Maka habis terror pun dia ceritakan mak dia. Betul. Dekat ayah dia, kemudian ayah dia kata okey je, hilang kawan normal lah tu. Macam tu. Very simple. So dia So tak adil untuk kita label dorang ni cepat koyak senang sangat. Orang dulu pun koyak dengan cara berbeza. Mungkin dia tak mengaku. Saya tak cakap yang Gen Z ataupun remaja sekarang ni terlalu teruk. Diorang kalau buat kerja okey. Yes. Buat kerja kalau kata task diorang tu memang diorang detail. Actually. Dengan Dengan guide, dengan proper guide, apa yang mereka lack sebenarnya ialah ni tuan, role model je. Role model yang tak ada. Ada role model, diorang memang akan excel betul. Setuju. Itu saya setuju. Model. Okay, alright. Kita masuk ke segmen yang kedua. Berkaitan dengan tajuk kita. Banyak pengalaman saya, doktor, bila mengajar sebelum ni. Saya dah berhenti mengajar dah 2 tahun, setahun macam tu. Baru lagi lah. Kerja admin lah. Saya buat pengurusan lah. Pengurusan lah. Production apa semua. Saya mengajar dah 16 tahun. Kan? Macam-macam isu. Tapi currently lah, doktor, banyak student yang bagi alasan pada saya kenapa tak datang kelas. Diorang anxiety, diorang ada masalah tidur, diorang ada masalah depression, burnout, kan? Tapi soalan yang saya nak kemukakan pada doktor, alasan anxiety ataupun stres ni, ia menghalalkan sikap malas ataupun tidak produktif. Ya. Ke ada alasan sendiri doktor atau jawapan doktor sendiri? Saya boleh cakap kena pandang situ ke? Tak ada mana-mana sebab kita MCP, multiply, Alright. ada 3 kamera. So, like saya sebut tadi awal kan, if you think you can, you're right. If you think you cannot, you're also right. So kalau dia rasa dia down, dia memang down. Jadi hanya undang-undang sahaja yang kita boleh gunakan ataupun peraturan ataupun SOP kalau kita tak setuju dengan cara ini. Ya. Dulu pekerjaan sangat kurang. Maka apa-apa kerja yang kita ada kita pegang kuat-kuat. Kan kita jadi betul almost slave lah. Kan ada macam unsur bos tu macam tuan lah. Betul. Sekarang tuan hamba ni, dulu tuan hamba. Kan macam ni. Lepas tu bila zaman-zaman kita dah macam ni dah. Zaman mak ayah kita lagi lah. Jarak dia, jurang dia. Then now we are like that. We were like that. Okay. Now they are like this. Bos pun bos, tak apalah. Bos, lecturer, tapi you manusia, aku manusia. Betul. Kau ada problem, aku ada problem. So kita macam, kau macam tak respect orang lah. Pengalaman saya betul. Ya, kau macam tak respect orang apa. Tapi itulah zaman yang kita tengah hidup sekarang. Kita kena terima bahawa unsur sekarang ialah partnership. Sebagai doktor pun, dulu doktor ialah penentu. Saya bagi awak 3 ubat, awak makan 3 kali sehari. Dia akan buat. Dia takkan tanya doktor apa side effect. Side effect pun dia tak tanya. Betul. Ya, 50 tahun dulu tak ada soalan side effect. Sekarang, doktor, why are you giving this antibiotics? Because I heard. Dia start dah. I read that this antibiotic dah ada resistant. Pandai dah. Maka dia anggap doktor macam partner. So we become partners already.
Maka we are partnering for your health. Mhm. So lecturers pun dah sampai macam tu. Aku partner dengan kau for your goodness, Mhm. for your growth, for your education. Mhm. Tak boleh nak jadi, aku tak faham kenapa budak-budak sekarang tak dengar cakap aku. Mungkin itu, kata-kata itu kita dah boleh buang lah. Kenapa tak dengar cakap aku? Tak. Dia kena reason dengan mereka. If the reason is clear, the meaning is clear, they will do it. Baik. So kalaulah ceritanya ialah anxiety. Okay, minggu ni anxiety. Anxiety tu doktor kena diagnose ke ataupun benda tu memang declaration daripada boleh? Dia sendiri. Dia sini Masalah social media ialah semua orang boleh self-diagnose lah. kan. Sebab Dengan saya betul ataupun salah. research kat pasal anxiety. Ini bukannya sakit biasa-biasa. Ya. Dia mendatangkan angin lah apa macam-macam. So, bila dia panggil half knowledge lah. Aha. Half knowledge is dangerous. Mhm. So, ini semua half knowledge sebenarnya. Faham. So, problem terus dia cakap trauma. Mhm. Aku trauma dengan cikgu-cikgu sekolah. Trauma terus. Kalau dia ada kesedihan, terus dia kata aku murung, aku depressed. Sedih je. Sedih normal, everyday ada kan. Mungkin term ayat dia orang tu. Term pun dah ekstrim lah. Ekstrim. Maka bila, dan maybe kan sir, kita anggap alah perkataan je. Tapi perkataan tu pun dia bawa sekali dengan weight dia tau. Faham. So, bila dia percaya bahawa dia sedih, Macam doktor cakap, kalau dia rasa benda tu sedih, jadilah. Mhm. Dia macam self-fulfilling prophecy. Ya. Aku rasa aku down. Hmm. Maka dia baca apa pun, kalau dia ada macam question ni kan, Mhm. adakah ada masalah tidur, dia fikir macam ada je. Padahal tak ada tau. Padahal tak berapa ada. Mhm. Cuma dia cuba scrolling banyak je Mhm. dan tak tidur. So, adakah awak ada masalah perhubungan dengan orang di tempat kerja? Macam ada. Adakah? Maka senang kita kata ada. Dan akhirnya dapatlah diagnosis anxiety ataupun depression. So, pendapat saya sebagai pentadbir juga, sebagai orang yang ada staff dan sebagainya, kita undang-undangkan, SOP kan. Kita jangan banyak sangat involve our emotions. Maksudnya macam mana doktor? Buat undang-undang. Okay, apa-apa sebab pun anxiety ke apa ke, kalau sebut anxiety, kau kena dapatkan daripada doktor. Kita jangan marah dia. Kau ni apalah anxiety ni kan. Kita jangan tu. Kita be more professional lah. If you say you have depression, please go and see a professional. Get your certificate. Nanti baru sir akan uruskan. Cuti 3 hari ke apa ke, tengok MC macam mana. Kita pun kena pandai untuk mendidik dia orang. Actually. Dan percayalah, mereka takkan jadi kita. Betul. Dan bukanlah kita ni lebih baik. Tapi Betul, kita saya ada sokong benda tu. kan, kita ada style fikir kita yang berbeza. Mereka bukan kita. Full stop. Kan, generasi yang kita pernah ada takkan berulang dah. Betul. Sebab kepesatan komunikasi, kan, kepesatan teknologi, jauh sangat dah. Dah jauh dah. Jangan fikir macam dulu lah. Jangan fikir macam dulu. So, apalah budak ni guna AI banyak. No. Inilah zamannya. Betul. Inilah zamannya. Awal-awal memang saya menidakkan benda tu. Yes. Tapi lama-lama nak tak nak, benda ni adalah membantu kita. Sangat. So, things has changed. We have to move lah. Dan satu hari nanti kita pun akan kena face out. Kita dah jadi tak relevan. Contohnya orang yang tak boleh guna QR scan. Dia tak relevan. Ada lagi. Dia tak relevan dalam dunia ni. Sebab semua ada QR. Kesian saya sebut macam ni. Umur saya nak dekat 50. Okey. Saya boleh katakan, entah mungkin lagi 20 tahun saya pun dah tak relevan. Sebab saya dah mula macam, semak kena bawa telefon mana-mana. Dulu semak tau. Zaman kan kita kena bawa telefon semua tempat ke? Bukan telefon ni kat rumah ke dulu? Betul. Kan, dia landline. Yang ada yang bawa 3-4 telefon, 2 telefon. Sekarang ni kan. Saya satu telefon pun saya dah semak. Kenapa? Macam mana korang boleh bawa 2 telefon? Yes. Lepas tu, kalau bawa telefon, kena bawa charger. Power bank pula. So, dah power bank dah. Akhirnya semua lelaki mesti ada clutch bag pula. Ini benda baru tau. Saya pun ada. Ini benda baru. Saya macam, alah, kenapa aku kena bawa benda ni? Banyak barang. Dulu aku jalan gini je. Betul. Memang things has changed lah. Inilah zaman mereka. Kita kena fahami mereka. And tengok, how can I help you? Make you be better person. Not because I'm a better person. Tapi I'm a bit older je. Kerana mungkin I can see a bit different lah. Let's see lah. Akhirnya partnership. Dan saya tambah satu lagi,
parenting kan. Penting Macam awal tadi kita Yes. discuss kan, parent lah. Hmm. Saya nampak benda tu. Kalangan kawan-kawan diri saya sendiri kan. Memang saya nampak sangat benda tu. Takut sebenarnya saya dengar. Takut dia orang membesar nanti macam mana keadaannya. Okey, doktor. Baik. Alright, kita terus ke soalan seterusnya. Uh, kita balik pada tadi kita anxiety, kita masalah koyak semua kan. Kita balik kepada burnout. Okey. Dia cakap diri dia burnout kan. Benar-benar ke benda tu Hmm. dia alami ataupun istilah burnout ataupun diagnose burnout tu macam mana? Dia kena sudah mengganggu kerja dia, sudah mengganggu hubungan dia sesama manusia. Okey. Dan dia hilang minat Hilang buat minat. apa-apa pun. Tidak tahu hatilah ayat Yes. simple. So kalau burnout dia, maksudnya PhD katakan, dia nak habis master ataupun degree lah degree. Anak-anak kan, degree. Nak habis dah. Lagi one more sem. Tapi dia rasa dia tak nak buat dah. Betul. Tak logik kalau kita fikir. Tak logik, Tak serius logik tak lah. logik. Kalau engkau sendiri pun kalau nanti kau dah selesai burnout kau pun cakap, tak logik lah. Aku dah tujuh sem dah. Doktor cakap ni, benda ni banyak berlaku tau. Berlaku kan? Banyak berlaku. Hujung sem, final sem. Burnout. Masalah, saya ada masalah kewangan, saya bank saya kena block, saya family masalah, saya nak kena balik kampung, mak saya ni sekian. Kau dah lagi 3 bulan nak settle, kau boleh lagi. tak logik. Memang Tak logik. memang banyak kes ni. Tuan tahu tak kenapa sampai ada burnout? Sebab harapan yang kita bagi pada mereka ni terlalu tinggi. Standard terlalu tinggi sebenarnya. Dunia ini punya standard tinggi. Jadi dia balik pada kita juga tu. Balik pada kita. Dia tidak berunsur memupuk. Pupuk ni macam mana? Anak nombor 1 naik basikal, sekali 2 try terus jalan. Ya. Faham? Anak nombor 2 slow, jatuh. Dah 2 minggu kau jatuh lagi. Tapi kita memupuk kan? Kita bawa, kita Proses. pegang, suruh abang dia pegang. Proses. Pegang proses. Kita dah tak respect all this. Now, mana A kau? Kita comparison. Ya. Maksudnya Tengok kakak kau. kakak kau okey je. Asal kau tak dapat? Sama-sama satu keluarga, bapak bayar duit yang sama, sekolah sama. Kenapa kau tak boleh dapat 4A macam kakak kau? Sudah. Betul lah doktor. Oi. Pasal masalah hujung sem tu. Saya terkilang sangat-sangat doktor. Ada pressure tu. Pressure mungkin tak dapat nak skor betul-betul ke, CGPA ke apa. Geram kat dalam masa yang sama. Kita geram dekat pelajar tersebut. Sikit lagi ni. Tapi kita sedih. Ya. Fikirkan masa depan dia. Kita pula yang fikir. Yeah. Padahal kita bukan siapa-siapa pun. Yeah. Kita bukannya ayah dia ke apa ke. Tapi sebabkan kita pernah tengok dia awal datang sampai sekarang, tiba-tiba nak belah macam tu. Macam tu je. Dan kalau saya bertambah meaning yang mereka berikan kepada pelajaran pun berbeza dengan kita dulu. Meaning. Maksudnya, so maybe we have to change our view. Meaning yang mereka berikan ini ialah punca cari duit. Right? Kalau aku jadi engineer, aku dapat gaji 3,000 starting, 2,500 starting. Okay. Kalau aku bawa Grab, sekarang aku boleh dapat 4,000. Okay. Faham. Sekarang. So, itulah dia timbal baliknya. Ada pilihan lain sebenarnya. Kenapa dia orang tak berfikir jauh doktor? Generasi sekarang. Sebab kan kita generasi, kan kita dah sampai zaman yang laju tu. Generasi now. Faham. So, iPhone 17 yang dia duduk tenang tak dapat. Dia kena lalui lagi 3 sem. 3 sem lagi. Tersenyum kawan-kawan kita ni. Production kita. 3 sem lagi nak tunggu, setahun setengah. Lepas tu kerja pun baru 2,500. Kan? Kalau sebagai engineer ataupun diploma whatever. And now dia boleh buat 5,000 dengan Grab. Now. So now means now lah. Start. Bulan depan dia dah boleh beli dah iPhone mungkin. Betul. Contoh. Dia orang dapat pinjaman memang iPhone lah. iPhone terus kan. So akhirnya semua orang akan belajar dari kesilapan dia lah. Jangan kita paksa orang lain belajar dari kesilapan kita. Betul. Dia orang force. Dia orang akan belajar. Tell.
we can discuss, we can tell, but akhirnya semua orang kena jatuh sikit. Macam, oh jatuh sakit. Itu normal. Normal Normal manusia. agaknya. Hmm. Saya pun ada anak-anak dan ada yang tengah terjatuh-jatuh ni. Betul. Jadi macam, jatuh teruk ni. Takkan aku nak biar kan? Risau lah, risau. Risau. Kau nak besar dah ni, kau dah 19 tahun, 20 kan. Tapi kita memang kena benarkan benda ni berlaku. Ya. Jangan terlalu jangan invest banyak sangat emosi, terlalu marah diorang, akhirnya diorang jauh terus. At least we are with them while they are doing it. So kalau ada luka, kita bolehlah tengok sikit. Saya nampak kan, dia masalah parents sekarang, doktor. Dia takut anak dia jauh. Jauh, memang jauh. Tapi kalau fikirkan zaman kita dulu, kita memang jauh dengan mak ayah kita. Bapa kita cakap patah-patah je dengan kita. Kita tak close pun. Kan? Tapi diorang tak nak ambil benda tu, diorang takut dengan bila Hilang. anak diorang. Benda tu bagi saya Jadi layankan lah. Layankan je lah. Dia tak tahu masa depan akan datang macam mana. Ya. Mungkin satu simptom faktor. Okey, saya harap para pelajar yang dengar ni ambil positif sebagai satu benda yang baik. Saya rasa ilmu-ilmu yang doktor bagi hari ni, pagi ni, sebelum kita terus ke persoalan yang lain, saya rasa sangat bermanfaat kepada pelajar-pelajar kita yang mendengar. Okey, walaupun saya dan doktor menyebut berkaitan dengan berbalik kepada parent dengan masa yang cepat, media sosial dan teknologi sekarang, tapi saya harap benda tu kamu mengambil positif dan kadang-kadang kita muhasabahiyah. Okey, sebelum kita berhenti rehat sekejap, okey, kita satu soalan lagi kepada doktor. Bila seseorang, doktor, yang perlu mendapat rawatan profesional, maknanya nak jumpa doktor lah ni, okey, dia bukan sekadar mencari perhatian, maknanya ada yang dia selepas dia pergi diagnose, dia pergi jumpa doktor, dia selalu berbalik kepada media sosial. Doktor cakap aku macam ni, aku bipolar, aku depression, apa semua. Adakah benda tu positif, doktor? Maksud saya, dia meluahkan, dia dah jumpa, dia dah diagnose, Dah start ubat ke apa ke dah. dia Dia kena spill juga kat tempat lain. adakah benda tu normal, doktor? Ini zaman dia. Zaman oversharing lah, I can say. Oversharing lah. Bahasa kami oversharing lah. Pada kita over, pada dia sharing. Sharing lah. Pada kita over. Dan perkara tu tak bagus sebenarnya untuk psikologi. Dia kalau saya malu tu. Yes. Saya ada perasaan malu, aku ada bipolar, kenapa aku nak nanti orang tak nak hebahkan, kawan aku, nak tak nak kawan aku ke, aku ada masalah mental ke apa ke, depression. Sir, tahu tak zaman sekarang, bila Sir tak ada masalah mental, Sir dah jadi minoriti. Kita yang jadi masalah mental. Dia macam aku ada bipolar, aku ada bipolar, aku anxiety, aku depression kan. Kau macam mana? Aku social phobia. Kau jadi trend tak ada apa-apa. Jadi trend Tak ada apa. Kau nampak macam tidur kau problem, mungkin kau ada insomnia kan. Betul, insomnia. So, we want a label for ourselves. If I can give advice to the younger generation kan, seriously, you don't need label, you are just a human being. You're a human being and then you are growing. You becoming better human. So you don't need all this. Actually all this diagnosis ni, dia macam tongkat. Maksud tu macam mana? Dia macam clutch. Okay. Crutches. So katakan saya dapat B, lepas tu dapat A. Betul. Tapi saya bipolar lah, Sir. Nampak tak? Faham. Tapi saya ADHD, Sir. Saya kan adult, apa ni dipanggil attention deficit. So janganlah marah. So dia macam tongkat, Sir. Faham. Sebagai satu insurans. Kalau jadi apa-apa, aku boleh cakap ni kan. Shield. Satu shield. Actually, you know what? If I can tell all of you, you have to stop doing that. You don't need all this shield. And we hope the world is nice to you lah. And when you fail here, fail there, okay je. Okay je kalau kita fail sana sini sikit-sikit. Ke dalam istilah, kalau saya ni orang utara lah, doktor pun orang utara, saya orang Kedah. Ke dia orang dapat perhatian. Generally speaking, yes. Because of social media. Kalau dulu, bila saya dapat
okeylah saya masuk podcast lah. Mhm. Tapi lama tak ada podcast Okeylah saya naik pentas dapat salam dengan Sultan lah. Okey. Ha? Ha. Dan Sultan taps dia. Ha. Jeffrey bagus. Okey. Saya turun pentas. Mak saya sambut saya. Mhm. Masa tu saya mungkin darjah 5 lah. Okey. Cakap, "Oh, baguslah Jeffrey kan. Mhm. Tahniah Mhm. Lepas tu kawan saya 3 orang datang, tahniah bro." Mhm. Saya dah cukup dah tu. Kan? Saya balik rumah happy lah. Tidur pun seronok je tu. Tidur happy lah tu, Ha, happy lah ha, tu. ha. Tapi sekarang tuan, 3 like tak cukup. 3 like maknanya kau loser. Maknanya Memang kau tak kena ada bahang heart. dengan kawan-kawan tu. Ya, 5 je. Kau buat live 3 orang je masuk kot. Ya. Jadi, subhanallah. Bilangan perhatian pun dah jadi problem. Dia jadi masalah mental. Ya, sekarang ni kau perlu 200 orang untuk cakap you are doing well bro. Baru kita rasa macam okay, not bad. 200 bukan senang nak dapat. Balik pada soalan saya tadi lah. Actually, bukan, dia dah terdidik macam tu. Sebab tu anak-anak kecil kita jangan belajar dia untuk post benda. Tapi sekolah rendah. Sekarang ni mak bapak post gambar anak. Betul. Kan? Itu Comelnya, cantiknya, bukan pandainya. bukan kata gambar anak. Setiap kali result keluar darjah 1, screenshot ataupun dia orang sanggup scan, saya tengok lah, saya minta maaf lah. Siapa yang buat kan? Saya dia orang satu-satu subjek 90, 100 itu yang anak yang pandai lah. Kan? Cakap apa kemahuan mak ayah sebenarnya? Kan? Apa yang dia orang nak? Memang perhatian lah. Kita semua kena stop and think. Why are we doing this? Tuan tahu tak, saya pernah tegur family member lah. Okay. Why are you posting this? Jawapan dia ialah why not? Jadi zaman bertanya why dah tak ada. Inilah zaman bertanya why not. Kenapa tidak? Kan, hak Macam aku. kenapa kau pakai topi yang pelik? Dia kan? Songkok, entah, songkok yang bukan hitam tapi hijau ke apalah kan? Okay. Lepas tu dia ada render-render sampai ke tepi ni kan? Dia kata, bro, kenapa kau pakai songkok macam ni? Dia cakap, why not? Kalau dulu, dia kena jawab why. Faham? Now why not? Faham. So semua okey lah. Okay. Tapi masalah semua okey tu tak menjadikan dia okey pun. Ini platform aku. Aku suka aku lah. Yes. Platform Aku nak letak siapa pun boleh. Apa korang kan? Korang tak suka, belah lah. Unfriend lah. Yes. Kan? Padahal sebenarnya semua itu dia feeding towards our insecurity. Kita rasa tak ni tahu. Tak cukup kuat tau. Tanpa ada orang support kita yang ratus-ratus ribu orang tu. Maka kita akan compare pula. Kawan aku post perempuan. Ni perempuan. Ni perempuan juga. Dia post lah rambut dia macam ni kan. Rambut dia macam ni. So, dia post juga. Aku dengan dia lebih kurang sama je. Tak cantik mana pun dia. Tapi kenapa dia dapat 2,000 like? Kan? Aku 20 je. Mungkin dia pakai seksi sikit tu. Itulah dia. Ada tu. Mungkin pakai seksi sikit. Tak berani nak sebut. Kan? Pada yang 20 tu pun Pak Ngah, Pak Su dia juga. Saudara dia je sebenarnya. Lagi dia sedih. Okay. Adik-beradik aku je yang like. So ini 2,000. Why? When you don't need this. Tapi sebenarnya media sosial ni doktor, dia menggambarkan diri kita sendiri sebenarnya. Apa yang saya nampak lah kan. Dia buka aib diri sendiri. Bagi saya lah. Saya bagi saya lah kan. Saya pun takut nak cakap Jangan benda tu. banyak share. Saya pun takut benda tu. Tapi situasi saya doktor, kau ni dah kahwin kan Bik? Dah kahwin. Pasal gambar bini kau tak ada lah? Soalannya. Member yang tanya. Ya. Kau ni tak sayang wife kau ke? Kau tak nak... kenapa nak tunjuk wife aku lah? Dalam hati lah kan. Tapi kadang kita macam ada betul juga apa yang dia tahu. Kadang-kadang wife rasa you tak sayang. Tak ada gambar aku satu pun dekat kau punya platform. Itu jadi problem. Tapi wife tak adalah macam tu. Wife ni memang dia baik wife tu. Wife dia tak ada media sosial pun tak ada. Dia tak ambil tahu pun pasal benda tu. Tapi saya sendiri mengalami benda tu. Kawan-kawan bila lepak kedai mamak, dia orang tanya, kau ni pergi hiking, pergi masuk explore sana, ride sana, main badminton apa semua. Ada rasa pun gambar wife. Tapi tuan, kita tengah cakap pasal media sosial kan. Kita konon-kononnya nak anak-anak kita ni detox. Kita tinggalkan sekejap. Okay. Detox berhenti daripada ambil benda toksik ni. Tahu tak, media sosial ni macam nasi tu. Susah. Macam saya suruh tuan berhenti makan nasi. Sebulan. Susah. Stress. Macam itulah doang. It become a staple for them. Dia jadi benda-benda yang ruji.
bangun tidur phone dulu tuan. Betul. Kan? Oh. Bangun tidur phone dulu dan tengoklah berapa jam phone dia. Malah kerja pun phone. Tambah World Cup pula sekarang Oh. kan. Bangun tidur je tengok result. Actually kan result Sama pula. saya. Samalah. Ya. Tapi kalau berbalik pada gen baby boomer ni, Hmm. kalau macam balik pada pengalaman saya, ayah saya, jadi kalau kata kita orang makan balik kampung, kalau pegang phone memang dah belah. Nak makan sama dah pegang phone. Itu yang saya rasa Kita patut buat benda patut tu. implement in a way lah. Meja makan no phone. Yelah, kita baru Living sekali-sekala room balik kan. no phone. Sekali-sekala balik kan. Kau nak lepak dengan adik kakak, dengan mak ayah kita, kau pegang phone macam, bagi saya dia bukan rasa benda tu sensitif apa. Rasa hilang hormat. Betul. Kan? Tu hormat. Itu So tuan kalau nak tahu, family modern ialah family yang duduk dalam bilik masing-masing sampai pukul 12 tengah hari. Sebab apa tahu? Sebab ada phone. Dulu kita just bilik tu untuk tidur. Habis tidur, kita tak sabar nak keluar. Dah lah, apa lagi dalam bilik tidur. Aku seorang nak buat apa? Kan? Keluar. Dan kita akan bergaul dengan adik-beradik, gaduh ke. Ikutlah gaduh pun boleh kan? Normal lah tu. Separuh gaduh, separuh lagi baik. Mak akan masak something ke, ayah akan cakap-cakap sembang-sembang. Itulah weekend kita. Our weekend is pukul 12 baru keluar, mak dah masak belum? Sebab dia dah penat pegang telefon kan. So betul, saya setuju. Whoever watching, seriously do something. Pukul 8 keluar dari bilik, letak telefon dalam bilik. That's why it's called a living room. Everybody is there. Like kind of live together kan. Sembang-sembang gitulah. So itu dah kurang tau. Bukan kurang lah, hampir mati tu. Sebab kita dah tak sembang sangat dah. Sembang kita lah macam ni. Yalah, faham lah. Yalah, betul? Betul. Yalah. Kat mama pun sama macam tu. Suami isteri macam tu, mak dengan anak pun macam tu, ayah dengan anak macam tu. Saya pernah alami situasi yang sama juga, doktor. Sebelum kita tutup sekejap. Kawan ajak kita datang BBQ. Okay. Kita datang. Right. Tapi BBQ dekat luar. Tapi bila dah ambil makanan tu, masuk dalam rumah. Apa benda? Semua orang ada. Apa kau nak buat program ataupun event BBQ sebenarnya? So benda yang macam doktor cakap lah. Okey doktor. Kalau ada satu nasihat sebelum saya lupa. Okey, silakan. Detox. You will feel much better. The world will move a bit slower. And you can think better. Seriously, detox. Letak telefon jauh. Plan lah sama ada 3 hari aku tak nak pegang telefon ke. Ataupun pukul 10 pagi sampai 11 je aku nak pegang telefon. Ini hari cuti aku. Cuti tak ada unsur lecturer nak contact kata kelas cancel ke apa. Bos cari. For you I don't know. Untuk lecturer tak tahu kan. Untuk anak-anak kita lah. Okay. So seriously you have to do this. Saya sokong. Do it at least once. Baru you tell me how you feel. And do it at least once. Okay, alright. Kita break sekejap. Saya minta pelajar-pelajar dan pelatih-pelatih sediakan soalan-soalan sebelum kita menutup penutupan soalan sebelum ni. Ada soalan daripada pelatih lah. Okay, kita kembali semula pada sesi seterusnya. Alright, so harap pelajar-pelajar dalam sesi online ni masih menunggu soalan seterusnya. Korang semua okey ke? Student-student, pelatih-pelatih online? Okay, alright. Okay, so tolong prepare beberapa soalan untuk sesi penutup kita pada hari ini. Mungkin soalan tu yang menakumi keseluruhan soalan-soalan yang saya berikan. Mungkin itulah jawapan yang kawan boleh bawa carry on ke masa depan nanti. Okay, soalan seterusnya. Kita dah berbincang berkaitan dengan burnout, anxiety, parenting, media sosial dan sebagainya. Okay, kita balik kepada ibu dia. Telefon pintar kita ni, ataupun smartphone kita hari ni. Adakah dia menyumbang kepada peningkatan masalah mental? Tadi kita dah sembang dah, TikTok, media sosial lah, apa semua. Kita balik kepada ibu dia. Sekarang adalah smartphone sendiri. Adakah ia meningkatkan masalah mental daripada golongan remaja kita lah? Kita pun bolehlah nak ambil. Kita pun sekali lah sebenarnya. Saya boleh katakan secara pasti yes. Dia meningkatkan masalah-masalah yang kita nampak hari ini. Nombor 1,
yang kita bincang tadi, fast pace, laju sangat, Terlalu laju. laju. Maka orang yang slow sikit, dia perlu masa nak berfikir, dia tak ambil tindakan sikit kan. Dia nak tunggu besok ni. Dia perlukan masa. Ini semua ketinggalan. Kau tak tahu ke pasal ni? Tak tahu pasal satu benda pun dah memalukan. Faham. Macam trend terbaru kan. Anak-anak saya tak pegang telefon bila dia pergi sekolah. Kau tak tahu tak pasal ni penyanyi ni dah buat jadi apa? Faham. Tak tahu tu. Bila anak saya balik, dia kata, Baba, I am chronically offline. That's why I don't know what's happening. Aku dah Faham? offline secara kronik kau. Sampai hati kau buat macam ni kat aku. Itulah. Faham. Kadang lawak-lawak. So, that's one. Mhm. Kelajuan. Kelajuan. Buatkan kita rasa ketinggalan dan kita rasa we are not part of the group. Number two, ialah penipuan. Dunia social media adalah dunia tipu. Faham. Because people pilih benda yang best sahaja untuk dia tunjuk in general. Secara umum benda best. Betul? Jadi, Sokong benda tu. yes. Jadi, it's my birthday. Thank you, Baba. Thank you, Mama. Thank you, Kakak. Ini hadiah-hadiah yang aku dapat. Cik tunjuk lagi. Bapak aku bagi ni, mak aku bagi handphone. Birthday dia. Tapi itu birthday yang jadi. Ya, Tahun lepas, birthday dia tak apa-apa jadi. Faham. Tapi dia tak tunjuk kat orang. Jadi bila dia tunjuk yang best saja, kita yang ada birthday tahun ini yang okey, mak kita bawa pergi kedai tom yum, makan sama-sama, happy-happy, gelak-gelak. Not enough. Sebab kawan aku dapat something, handphone ke, handbag ke apa. Maka iri hati, sakit hati, jealous, semua ni memang datang daripada benda yang kita nampak. Maka kalau kita letak dua perkara ni pun lah, aduh cukup dah. Two things ni memang dah menyakitkan dah. Tapi ada skeptikal ataupun stigma, doktor, yang menyatakan posting-posting, tak kisahlah pelajar ke kita sendiri kan, yang menunjukkan tentang kebahagiaan, tentang macam-macam lah dekat media sosial kita ni, sebenarnya diorang tu tak bahagia. Okey. Memang ada paradoks macam tu, tuan. Maksudnya, lagi banyak orang menunjuk-nunjuk bahawa dia kisah. Lebih tinggi kemungkinan dia tak kisah. Faham. Lagi banyak orang tunjuk bahawa tengok aku dengan husband aku, tengok aku dengan husband aku, you're the best husband, you're the best husband, you're the sweetest husband. Lagi kita boleh suspect dia ada problem. Dia cuba nak cover something lah. Something underneath. Maknanya macam, kalau you tak buat salah, you tak pergi kat mak. Mak, saya tak buat apa-apa hari ni. Kan? Kita tak payah cakap pun. Kita relax je lah. Tengoklah TV ke apa ke, buatlah homework. Tapi macam, pergi kat mak okey ke? Sebab dia nak tahu, mak dia tahu tak semalam dia keluar dari rumah tanpa kebenaran. Mak okey ke? Mak okey ke? Mak nak makan? Mak nak tu. Kita macam overdo. Maka overdo pun sometimes menunjukkan bahawa we got some problem lah. Yalah. Tapi janganlah buat kesimpulan. Tu nampak bahagia je, tipu tu. Jangan buat macam tu. Kita doakan yang baik-baik untuk semua orang. Tetapi janganlah kita masuk dalam perangkap tu. Ya Allah, bestnya, gembiranya dia hidup. Dan sedihnya hidup aku. Itu yang kita tak nak. You just be happy for other people. And you know what? Kita belajar cukup bila kita cukup dewasa dalam pemikiran. Okay. Dewasa ni tak datang dengan umur. Betul. Dia datang dengan pemikiran. Umur akan jalan je. Ada yang Sama umur dia 40-an dewasa. pun panggil budak-budak juga. Tak dewasa. Tak boleh harap. Kita akan tahu bahawa the best life yang Tuhan dah bagi kat you, ataupun the best person is you. Hidup yang terbaik yang kau nak ambil, yang kau nak hidup, yang kau nak jalani, ialah hidup kau sendiri. Kita mungkin jealous tengok orang lain. Bestnya jadi macam pelakon tu. Tapi jom kita tengok betul-betul biografi pelakon tu. Kampung mana, macam mana kesusahan dia awal apa semua. Mungkin lepas tu ada perceraian ke, apalah. Dan dia pernah ambil dadah dan dia pernah baik kan. We want the whole package. We don't want. So social media, masalah social media ialah snapshots. So tengok alamak, Dr. Jeffrey dengan dia punya bunga, isteri dia bagi. Maka suami-suami lain pun tengok, best lah Dr. Jeffrey. Bagus lah isteri dia. Isteri aku birthday pun tak ingat. Contoh. So snapshots. Snapshot inilah
Ni mengetuk-ngetuk hati kita dan kadang menyucuk-nyucuk jiwa kita ni. Hmm. Kenapa aku tak ada? Kenapa aku tak ada? Kenapa aku tak ada? But actually your life is okay dah. Sangat okay. Baik, baik, Doktor. Semua apa yang kita berbicara pada hari ini, Doktor, kadang-kadang dia balik pada kita juga sebenarnya. Ya. Kan? Balik pada kita, bukan pelajar pun sebenarnya. Kita sendiri pun kan sebab ini zamannya. Inilah Inilah zamannya. zamannya. Okey, Doktor. Ia merangkumi yang sangat bagi saya sangat deep jugalah isu yang kita discuss hari ini. Isu nampak general, nampak biasa, normal berkaitan dengan masalah isu mental kan. Tapi itulah sebenarnya realiti yang kita hadapi. Bagi saya remaja sekarang ataupun Gen Z sekarang yang alami, tapi kita yang kena betulkan. Yap. Okey, kita balik kepada segmen ataupun soalan seterusnya. Anak muda kita ni, remaja kita sekarang ni lah. Okay, kalau kita ni remaja ke, Doktor? Tapi remaja purba. Okey. Kan? Berkongsi masalah mental di TikTok ataupun di mana-mana platform media sosial, dan dia tidak mahu berjumpa dengan kaunselor ataupun doktor. Dan dari situ dia belajar. Banyaklah doktor yang komen kat situ. Doktor yang tak iktiraf, banyaklah. Bertauliah dan tidak bertauliah. Yes. Dari situ dia buat tindakan dia sendiri. Adakah benda tu boleh menyebabkan masalah lebih? Definitely. Banyak sangat nasihat-nasihat yang entah apa-apa. Betul, kadang saya baca banyak sangat. Kita yang ada ilmu sikit ni kita baca, beraninya dia cakap macam tu. Betul. Takut kalau bab-bab nak diagnose tangan mental ni kan. Sebab sains kan, keilmuan ni benda yang perkara yang perlu kita belajar tu. So hanya kerana awak ambil Panadol 10 biji tadi lah. ataupun 2 biji. Ambil 2 biji Panadol dan sakit gigi awak hilang. Tak bermakna semua orang punya sakit gigi akan hilang dengan Panadol. Itu bukan sains. Itu just anecdotes. Maknanya just pengalaman. Pengalaman satu orang. Tapi janganlah kata, kau jangan ambil ubat nama diclofenac tu. Ambil Panadol sebab ini lagi power. Aku dah try dah semalam. Jangan. Kau tak boleh bagi nasihat macam tu. Itu nasihat yang tidak adil. Sebab dia personal. Itu your experience. Dia belum jadi sains. Sebab scientific proof perlu ribu-ribu orang yang terlibat. So, kalau kita semua belajar jadi scientific, ni semua ni pelajar-pelajar college kan, university college, you must be better than just layman, orang biasa. Maknanya, janganlah, macam tadi lah, Panadol lah. Panadol ni settle benda ni kan. Contohnya macam, aku pernah dengar pakcik aku ada depression. Dia makan Panadol, dia baik. Tak jumpa pun kaunselor. Jangan macam tu. Itu cuma satu case. Dan kita tak tahu lagi diagnosnya betul ke, depression betul ke, gitu ke kan. Mungkin pakcik dia sedih je. Sebab tadilah kucing mati tu. So, jangan cepat sangat buat kesimpulan. Apa yang saya perasan tuan? Orang yang ada ilmu dia kurang bercakap. Orang yang tak ada ilmu lah yang panjang berjela di media tulisan. Dengan yakinnya dia menceritakan pengalaman. So you know what, secara umum lah bila you tengok somebody saya rasa bangga sikit lah. Somebody yang terlalu yakin bercakap, bersaksilah bahawa orang itu mungkin tak ada ilmu. Sebab makin kita berilmu, sebenarnya makin kita tak berapa yakin dengan semua benda. Kita mesti ada macam, ini pandangan saya pernah baca, macam tu. Kalau orang yang yakin ni, kau ambil je Panadol. Ambil Panadol, selesai. Macam-macam dia punya pendapat lah. Yes. Politik ni jawapan dia. Senang benar kau. Kalau kau jawapannya terlalu senang, something is wrong. That means orang ini bukan orang yang berfikir sangat. Kita tengok berbalik pada ulama-ulama kita lah, doktor. Bukan senang dia bagi jawapan. Yes. Dia pendiam, dia hamba, dia makin menunduk. Kan? Bukan menunjuk-nunjuk untuk menunduk. Sebab betul-betul soalan yang awak tanya tu saya perlu berfikir. Bukannya macam kan tunjuk bahawa aku ni deep thinker kan. Bukan. Memang soalan ini perlu difikirkan. Kan? Jadi kita slow lah orang ni jawab. Tak tahu ke? Bukan tak tahu. Sebenarnya lagi slow, lagi selamat. Sebab saya rasa bangga tu bukan apa. Saya terfikir situasi saya kadang lepak dengan kawan lah kan. Kau ni podcaster je, kenapa duduk diam? Saya duduk dengar kita kadang takut nak bercakap kan. Kadang benda tu boleh, siapa
topik tu cakap sekian-sekian macam ni, dia Orang pegang pula Kang. sebab kita Apa kata kita? sebab kita dekat skrin. Yes. Kita nak kata viral tak lah kan, Ha. kita dekat skrin kan. Hmm, So, saya takut benda tu. betul. Bukan kata nak hamba ke apa, bukan saya banyak ilmu ke, tak. Bukan lah. Saya takut, Hati-hati. hati-hati. Alright, betul. Baik. Jadi yang kacip ni lah. Ya. Sembang kacip ni biasanya. Saya makan cik sampai subuh pun tak habis. Ya, dia je yang betul. Betul lah. Kadang kita bagi jawapan pun tetap dia betul. Ya, betul juga. Okey, doktor. Alright. Soalan seterusnya, dia tak dah nak habis dah sebenarnya, kita nak ke penghujung juga sebenarnya ni. Anak muda kita ni, saya banyak juga saya ni suka memahati. Hmm. Saya ada fasilitis kenderaan, tapi saya tetap nak naik MRT. Baik. Saya suka tengok orang, live orang, gaya orang, penampilan orang. Kadang ada dalam MRT sendiri pun saya nampak ada yang menangis. Saya suka. Saya selalu bukan overthinking lah. Bukan suka tengok menangis Bukan. Saya Bukan. Suka tengok orang lah. suka tengok orang Okey. kan. Mungkin dia ada masalah kan. Apa yang boleh orang menangis pagi-pagi? Itu Contohnya je lah kan? contoh Soalan dia ni tu. Doktor. Dia mengapa ramai anak muda berasa sunyi walaupun sentiasa berhubung secara online? Dia 24 jam macam tadi macam cakap lah kan, dengan smartphone. Bukan sekadar smartphone, dengan monitor dia, LCD dia, dengan tab dia kan, dengan macam-macam ada. gadget dia lah, Yes. dengan headphone, dengan earphone kan. Follower dalam IG ramai kan. Betul. TikTok apa semua dah. Kan. Tapi why lonely? tetap dia rasa sunyi. Because meaningfulness tak ada. Dia tak ada meaningful friends. Tetap dia pergi tengok wayang seorang. Yes. Tetap dia pergi makan seorang. Yes. Jadi yang ini dah jadi pengganti kepada kawan yang real. Macam tuan sebut tadi, jumpa barbecue, akhirnya Masih dalam telefon juga kan makan. Bayangkan reunion 3 tahun tak jumpa kawan-kawan, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Akhirnya telefon juga. Faham. Telefon. Jadi reunion apa? Baik duduk rumah je. Kan bukan aku nak dengar, kau nak tanya khabar aku ke, aku nak tanya hidup kau macam mana kan. Betul pergi reunion sekolah. Pergi. Pergi Kami jadikan undang-undang no phones lah. Kalau nak sembang dan automatic sebenarnya kita ada appreciation kepada kawan-kawan. Ni problem ni yang tak ada appreciation ni. So kita bukan jahat. Manusia in general bukan orang jahat. Secara fitrah kita ni semua just manusia biasa. Orang yang betul-betul jahat macam Firaun ini tak ramai. Dan kita semua banyaknya terikut-ikut. Maka kalau itulah orang buat, kita pun terikut. Itu yang sedap, itu yang best, kita terikut. Itu yang senang, kita ikut. So make meaningful friends lah. Dan akhirnya screen off. Letak telefon tepi. Duduk betul-betul dan sembang. Dan insya-Allah ramai sebenarnya kawan-kawan yang mampu menjadi kawan-kawan yang baik pada kita. Betul. Cuma kita je yang sibuk sangat. Tak perasan pun dia. Kan? Tak perasan. So just duduk. Jadilah orang yang hati bersih. Jangan terlalu terlalu berkira. Aku kalau kawan aku, kalau dia pakaian compa-camping, aku tak kawan. Aku malu berada dengan tepi orang ni. Kalau orang tak famous, aku tak nak duduk. Akhirnya kau tak ada kawan. Jangan banyak syarat. Banyak je stigma-stigma macam tu. Pendapat kan? Orang kampung aku tak kawan gitu. Apa-apa je kan. Dia bukan orang KL. Whatever. Ataupun dia tak boleh berbahasa Inggeris. Aku tak nak geng dengan dia. Sebab aku cakap Melayu je, mesti akan masuk Inggeris. Dia jadi macam tu. Tak apalah. Apa kata kita buka hati, buka minda. Just be nice to yourself. And be nice to people. Duduk, have a meaningful conversation, sembang-sembang, tanya. Tuan tahu tak? Sifat ingin tahu pun sudah mati. Maksud doktor macam mana? Tak curious dah orang kita. Sebab terlalu banyak information yang kita dapat every day. We're not curious about people anymore. Faham. Sebenarnya kalau kita pergi kenduri, duduk. Memang Gen Z akan komplain. Nak pergi kenduri untuk apa? Kan itulah komplainnya. Mak bapak kata, jomlah pergi kenduri ni. Sepupu ayah ni. Kita memang macam tu. Sepupu ayah apa kan. Ada tahlil ke apa kan. Buat apa nak pergi? Ayah pergi lah katanya. Mak pergi lah. Tak pun tahlil tu wajib ke? Wajib ke akhirnya kan? Wajib ke? Itu yalah yang kahwin tu bukan saya kenal pun dia kata. Simple jawapan dia. Dia tak tahu bahawa connection inilah yang buatkan semua ini berlaku. Connection sesama manusia yang membuatkan ini semua berjaya tau.
That means adanya teknologi, adanya kereta, ada rumah yang dibina dengan Circle cantik. je. Ini semua manusia tahu, dengan perhubungan, communication. Dan bahawa mak dan ayah communicate lah sampai kita orang kahwin dan sampai kau wujud pun. So if you don't want to communicate, you are not, kau tidak ada rasa sifat ingin tahu, buka hati kau sikit, kau takkan jumpa orang baik-baik pun. Orang yang menarik ke apa ke. Sebabkan gadget. Yalah. Jadi kalau pergi kenduri, contohnya saya ajar anak-anak saya, bila duduk, ada pakcik duduk kat kenduri, at least you must know what's the first thing to ask. Antaranya, pergi kenduri apa? Mesti orang kahwin kan? At least tanya apa? Cik datang kenal lelaki tu ke kenal yang pengantin perempuan? At least. Normal. Dan majority orang tak sombong sebenarnya. They just don't know how to start. Maka jom kita jadi orang yang better. Kalau kita balik kan, entah orang kat meja semua sombong je. Bukan, engkau pun termasuk. Engkau pun sombong sekali. Orang tu balik kata, entah sombongnya budak tu. Kan? So, you become the better person. So, ni belah lelaki, belah lelaki. Kenal macam mana? Kan ada soalan kedua dah. Yang orang dah senyum dah. Maka, ini kita kena ajar tuan. Kita kena cakap kat anak-anak kita connection. You start question. Actually, orang tu pun berminat. Nak tahu je, budak ni macam umur 23 tahun. Nampak macam budak pandai-pandai. Kadang-kadang dia nak cari saudara. Nak tahu dengan saudara. Betul. Tak tahu je, kau sebenarnya sepupu aku. Saya macam tu. Kalau saya pergi kenduri, saya nak tahu. Sebab kita saudara macam mana? Family besar. Yes. Nak tahu juga tu kan. So, sifat ingin tahu sikit ni, janganlah jadi sampai interrogating. Umur berapa? Nama apa? Kan? Datang sebab apa kan? Bukan macam tu, kau bukan polis. So, just be natural. Belajar lah. Ni semua kena belajar. Actually, almost nothing is natural lah. Semua benda orang belajar sebenarnya. Saya belajar ni waktu saya muda. Sebab saya pergi satu dinner, dan ada profesor-profesor, doktor-doktor besar, datuk-datuk semua. Saya budak-budak kecil seorang-seorang. Maksud saya budak universiti. Okay. Saya study kat UIA. Okay. Saya tahun 2. So, apalah budak tahun 2 umur 22 gitu, 21 kan. Yang pandai, tak tahu nak buat apa. So, makan je lah. So, satu profesor sebelah saya, dia cuit saya, boy, where you from? Katanya. From UIA, gitu gini. Don't you want to ask us where are we from? So, dia ajar saya, wherever you go, you it's okay to introduce yourself. When you sit, you cakap, hi, I'm Jeffrey, I'm from UIA, I'm second year, medical school. And people will appreciate. Dan bila saya pegang apa dia cakap ni, ini dia cakap ni dah lama dah tuan, nak dekat 30 tahun dulu kan. Tapi saya guna sampai hari ni, tak jumpa lagi orang sombong. Betul. Saya tak jumpa lagi orang macam, saya tak nak cakap dengan awak. Tak pernah lagi. Tapi yang merisaukan doktor, untuk remaja zaman sekarang, yang pelajar-pelajar sekarang, adakah benda tu diorang implement lah? Adakah benda tu penting untuk dia dulu? Jadi kepentingan tu datang bila ada ruang untuk berfikir. Ruang untuk berfikir sudah tertutup dengan adanya skrin. Overshadow dengan skrin. Yes. Too much information. Sanggup datang, just sambung dia punya ML. dekat table wedding tu, table makan tu, makan tapi makan dah lah, balik lah, apa lagi. Ayah apa lagi, dah setengah jam. Tapi mostly kalau kita pergi wedding ceremony pun ke apa ke, mak ayah bawa anak pegang tab. Yes. Letak kat table. So ini yang Apa kita connection kena. kat situ? Yes. We have to change this lah. Yalah, sebab alasan parent, dia kalau tak letak tab, sekejap lagi dia masuk bawah table lah. Dia tak behave. Dia tak behave. Dia tak behave kan. Yelah. Dan kita pun faham ada anak-anak yang memang ada autism, memang ada ADHD kan. Yang dengar-dengar ni pun ada je, ada mild autism, mild ADHD dan sebagainya. Maybe dia on medicine pun. Kita semua perlukan. Betul. Adakah smartphone ni boleh diagnose penyakit mental? Ada tak? Mendiagnose. Mana contoh autism tu, doktor cakap anak aku autism sebabkan smartphone. Maknanya smartphone penyebab. Boleh. Tapi secondary lah. Maknanya bukan yang real genetik tu. Betul. Jadi tak pandai bergaul, tak ada eye contact. Sebab jiran saya tanya, jiran dia autism, anak dia autism. Dia cakap dia bersalah, dia serba salah, dia memang salahkan diri dia sebab anak dia asal bukan autism sebabkan smartphone. Ada rupanya, saya pun tahu. Baik. Maknanya ada lah. Ada. Jadi bila kita tutup smartphone tu, slow-slow nanti dia akan mula faham, boleh berkawan dengan orang, boleh pandang orang. Sebab pandang mata pun tak ada keperluan. Sambil dia main tu, mak dia suap dia.
Betul, saya setuju. Jadi makanan sampai. Dia tak nak pergi kat meja pun tak apa, parents dia bawa makanan, janji anak aku makan. Itu banyak yang budak-budak sekarang yang preschool banyak dah pakai Pakai glasses glasses. pun, you're right. Banyak sangat skrin Takut kan. tengok sebenarnya. So Tebal-tebal tau. kalau betul lah tuan, kalau ada benda take home message kita hari ni kan, Hmm. seriously kita kena detox lah. Berhentilah tengok telefon sebelum tidur tu ke, doom scrolling, tak tahu nak buat apa pegang phone kan. Cuba kalau tak tahu buat apa, pick a book, baca. Kita kena slow down our pace. Kalau kata pick a book, Slow down lah. Slow down. Rasa If kalau not, saya faham benda tu. go cari a book, a living book which is a manusia. Sekarang semua digital doktor. Akhirnya baca pun dari situ kan. Okey lah. Better than nothing lah. Problemnya ialah bacanya 2 ayat. Lepas tu ada window lain. Dia dah swap window lain pula. Ada dia tengok benda lain. notification keluar. Notification betul. Banyaknya gangguan. Aduh, boleh bayang Kan? Betul. Kalau sebut pasal buku, buku tu memang saya rasa memang itu adalah key point sebenarnya. Memang jawapan kita dalam hidup kita selalu membaca. Sebab saya pernah bekerja dengan Tun Rumadi? sebab masa habis saya belajar tu, saya bekerja kat restoran dekat Langkawi. Saya orang Langkawi doktor. Baik. Saya kerja dengan dia. Saya pernah tanya Tun nak jadi macam Tun macam mana? Nak jadi hebat macam tu macam mana? Dia cakap, baca. Baca buku lah. Tak kisah buku tu surat khabar ke, Al-Quran ke, novel cinta ke, apa ke, baca. Setiap hari jangan stop, dia cakap. Itu adalah petua yang saya guna sampai bila-bila, dia cakap. Contoh dia cakap, macam saya takkan muka gangster macam saya nak baca novel cinta Tun. Kan. Tak begitu lah, saya beritahu dad. Orang kampung beritahu dad dia. Novel cinta tu, dia cakap kita boleh adapt pengalaman dalam novel tu. Okey. Negatif dan positif kita boleh ambil. Dan kita ada trust implementkan dalam dunia realiti kita. Dia cakap, memang hebat. Ya, saya jumpa memang hebat. Kalaupun bukan points kita dapat, kita dapat perkataan. Betul. Tuan tahu betapa struggle-nya. Betul. Kadang kita ramai highlight kawan-kawan kan. kita, perkataan tak cukup. Betul. Maksudnya nak cakap, aku nak buat ayat ni, aku tak cukup perkataan. Dan sumpah saya dah jumpa dah orang yang kerja kat hospital. Kan dia seorang pegawai kat hospital lain. Dia cakap, doktor, jumpa orang semua doktor pergi, saya tak nak pergi. Saya nak kerja tengok patient. Sebab dia kata saya tak pandai cakap apa-apa. Saya tak pandai cakap, saya akan gugup lah. Dia kata dia bukan gugup yang macam nervous tau. No words. So umur hidup dia main game, dia kata. Dia main game, memang dia mengaku masa tu dia umur 25 tahun. So umur hidup main game, kurang bercakap dengan manusia. Dia Gen Z Tapi dia lah. tak autism. Dia Gen Z lah. Yes. Takut Tapi kan. dia mengaku, dia kata lah, aku tak cukup perkataan doktor. Tercari-cari. Jadi satu ayat dah, ayat kedua tu saya nak kata berasal tu. Faham. Dia malu kan cakap. Akhirnya tak cakap. Faham. Bahaya. So, good. Macam novel cinta. Even if you don't like the storyline. Apa cinta macam ni kan. At least you get the words. At least you get the way. Struktur ayat. Tapi kita lelaki takkan nak buka buku novel cinta itulah dekat MRT kan. Allah. Kat MRT muka gangster kan, baca novel cinta kan, malu kita. Yalah betul Tapi saya dengan umur saya macam ni tuan saya rasa orang lelaki yang baca buku dia jadi handsome. Betul. Automatic handsome. Perempuan yang baca buku automatic dia cantik. Saya dalam menarik. Saya dalam MRT, saya nampak orang yang pegang buku dalam MRT ni, saya cemburu. Memang nampak macam doktor cakap lah, memang handsome. Automatic dia handsome. Nampak macam kemas, bergaya. Kan? Yes. Tak tahulah dia baca tak baca tu kan. Tapi nampak gaya je ke kan? Kita tak pasti. Mungkin dalam tu ada buku lain. Buku aksesori. Tapi memang nampak dia punya behavior dia, nampak dia punya ni, nampak wow. Kalau saya rasa perempuan tertarik dengan lelaki macam tu kan. Tak apalah. Itu salingan dia. Okey, kita seterusnya ke soalan yang lain. Ada soalan lagi? Okey, ada soalan daripada kejap lagi. Okey. Jika doktor boleh padamkan satu trend dalam media sosial yang memberi kesan buruk kepada mental health, apakah trend tersebut? Doktor clear soalan dia? Clear. Trend Kalau doktor oversharing boleh... Oversharing. Share tentang hidup.
pada pendapat saya, Mhm. kalau dia ada unsur kebaikan, awak buat. Kalau kalau dia bersifat ada manfaat pada orang. Contoh, hari ni saya dengar podcast TVET. Mhm. Next Next TVET. TVET. Ha. Aku belajar 3 benda. A, B dan C. Mhm. Guna social media. Semalam aku jumpa seorang profesor. Hmm. Ambil gambar. Tak apalah gambar profesor dengan dia. Tak sangka aku boleh belajar 2 perkara dari dia. Faham? Okey. Mhm. Problemnya ialah bila dia share, aku ada penyakit ini. Dan aku sakit ini, dia negatif. Dan dia akan dapat komen-komen yang macam, sini pun kau nak share ke? Itu pun dah sedih kan? Ataupun, guys, Lagi aku rasa tekanan. down lah duduk kat universiti ni. Mhm. Kan? Aku rasa down lah. Lecturer aku ni macam tak faham kita orang lah. Normal. Kan akan dapat komen. Ada yang komen, aku pun sama. Aku kat UM, sama juga. Mhm. Aku kat UKM, aku pun Mhm. sama. Okey, itu okey lah. Macam menyokong. Okey. Dapat lagi 3-4. Maknanya kau tak sesuai duduk kat universiti. Hmm. Maknanya kau ni budak-budak. Kan macam negatif. Macam pendapat. So you akan dapat negative feeling. Dan sebenarnya tuan, 100 pujian kalah dengan 1 kutukan. Sokong. So, kenapa kita nak bagi diri kita macam, tembaklah aku. Kalau kau nak tembak kan. Kenapa kita bagi peluang? Macam tu cakap lah. Dapat 9A, 1B. 1B tu lah. Itu akan jadi point kita sedih. Faham? Jadi kalau ada benda, oversharing lah. Oversharing. You must really ask yourself, why am I sharing? Kadang-kadang sampai buka aib sendiri. Yes. Nabi ada cakap, siapa yang orang yang baik, falyakul khairan aw liyasmut. You say good thing or you just keep quiet. If you can say good thing, say something. If you cannot say, you got nothing to say, you can be quiet. Maka social media pun jom kita pegang macam tu. Tak ada benda kan? Ada pula, sorry hari ni aku tak tahu nak update apa. Tak perlu. Ada. Tak perlu. Fikiran saya cakap kat family saya semua. Kalau social media engkau guna untuk bisnes, totally fine. Okay. Ada orang bisnes dia memerlukan dia tunjuk anak dia tuan. Bahawa anak dia akan minum chocolate drink dia. Ada. Saya faham, itu semua iklan. No problem. Ni yang orang yang tak menyaga ni. Yang semata-mata pengguna social media sahaja. Nah, dia tak bagus untuk kita punya psikologi jangka masa pendek dan panjang. Mungkin orang cakap, alah ni semua geng-geng boomers ni. Semua tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh kan. Saya faham. Saya faham tapi try to detox for a while. And you will thank me later. Oversharing doktor. Alangkah baiknya kalau saya dapat buat apa tuan-tuan. Bawa 10 budak dan saya dah pernah buat pun. Bawa student-student pergi ke hutan. Okay. And you understand this lah, you are a hiker. Handphone tinggal betul-betul. Okay. Cakap kat mak ayah 3 hari kita tak kontak apa-apa pun, kontak dekat lecturer je. Kalau ada apa-apa hal emergency. 3 hari tak ada telefon. Jom kita belajar cara start api. Belajar masak guna mastic. Subhanallah. And then you will enjoy your life actually. Enjoy sangat. Kita orang pernah buat. Bawa Pernah bawa. Enjoy. Memang enjoy gila. Pun tak tepi. Memang enjoy gila. Alright. Okay, doktor, masa pun macam nak mencemburi kita. Tapi ada beberapa soalan lagi sebelum kita, ada 2 soalan lagi untuk kita ke penutup. Dan berbalik kepada soalan-soalan pelajar-pelajar dan pelatih kita lah. Okey, ini sedikit tentang sirah. Okey. Sikitlah, tak banyaklah kan. Rasulullah juga menghadapi tekanan yang kuat. Tekanan kehilangan kan, dan penolakan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi hari ini. Adakah benda itu menjadi satu rujukan kepada kita, panduan kepada kita, ataupun kita boleh juga berbalik melengkapi dengan sunnah Nabi daripada apa kita berbincang tadi lah. Kita berbalik kepada sirah-sirah Nabi kita. Ya. Maknanya jadi mentor kepada kita. Ya. Jawapan kepada kita. Apabila Nabi kehilangan 2 orang yang sangat disayang, iaitu Abu Talib dan Khadijah, wife Nabi. Nabi dibawa dalam satu perjalanan yang jauh. Kan? Daripada Mekah ke
Masjid Al-Aqsa, which is Jerusalem. Mhm. Kemudian ada Isra' dan Mi'raj lah kita panggil. Betul. Yang saya perasan, cerita Nabi tentang Isra' Mi'raj ni very methodical tau. Kemudian aku jumpa Nabi ni. Kemudian di langit yang ketiga aku jumpa Nabi ni. Daripada langit pertama ke langit ketujuh, Jibril yang accompany Nabi. Dan setiap langit tu Jibril akan cakap, uh, ada penjaga, malaikat penjaga setiap langit. Dan dia akan tanya, ni siapa? Dan Jibril akan jawab, aku Jibril. Bersama kau siapa? Ini Nabi Muhammad yang dah diutuskan. Maka dia naik level tu. Kemudian langit. Apa yang saya perasan? Semua ini berbentuk slow and steady. Faham? Maka bila kita down, kita rasa sangat teruk you just go through some kind of process. Contohnya kalau rasa down, pergi travel. Setuju. Kalau down, keluar dari bilik dan buat benda yang jarang kau buat itu selama ni. Contohnya kau tak pernah pergi Wan Utama. Mhm. Wan Utama kan? Pergi Wan Utama. Tak tahu kenapa. Kat sini mall ada je. Tapi pergi Wan Utama. Tak pernah pergi Tak nak pernah rasa. pergi. Just pergi. Dan kalau biasa kau naik motor, kau naik MRT, LRT, change whatever that you dah biasa sangat buat. Because Setuju. doing the same thing and expecting a different result is madness. Kan? Apa? Kau buat benda yang sama. Lepas tu harapkan, kenapa tak jadi do something different. And you know what? Along the way, awak akan jumpa orang, awak akan belajar something, tengok orang susah. Kita ni sebenarnya jarang tengok orang susah. Sebab tu kita rasa kita yang terpaling susah. Pergaulan kita sangat terhad. Dia tak nampak visualize. Yes. Sebab bahagia ialah relatif. Betul. Bahagia bukan satu benda yang awak ada, saya tak ada. Bukan. Awak lebih bahagia dari saya. Saya lebih bahagia dari orang yang tak ada kaki. Tapi kalau saya tahulah dia tak ada kaki. Kalau saya tak pernah jumpa orang yang tempang, tak ada kaki, saya akan anggap normal lah. Biasa lah. Aku paling susah. Gaji aku 2,000 je tuan. Boleh hidup ke dekat Malaysia? Okay, kau komplain kan? Sekarang aku bawa kau ke kamp pelarian. Tengok orang yang gaji pun tak ada, kerja tak boleh, anak dia pun dia tak boleh suap. Dan dia memang tak mampu untuk kerja. Tak boleh kerja. Kat Malaysia tak boleh kerja. Pelarian tak boleh kerja tau. Haram. Yalah, faham. Then kau cakap, bersyukurnya aku ada IC. Kalau ada IC kan campak-campak je. Alhamdulillah aku ada land. Alhamdulillah aku warga negara. Kalau tidak, kita semua terpaling terkena. Paling susah lah kita ni. Dia kena positif. Yes. You kena go around, bergaul, tengok semua jenis orang. Otherwise, tengok social media semua orang terror-terror je. Kan orang yang berjaya je kan. Jom kita tengok juga orang yang susah. Tengok pergi ke rumah anak yatim. Kita bersyukur. Alhamdulillah, at least aku ada satu mak. Orang ni dua-dua pun tak ada. Contohlah. Pergi orang yang tak ada rumah, homeless. Tengok rumah orang tua. Pergi rumah orang tua. Like, aku mungkin ke end up macam ni. Macam-macam lah pikiran kita. Tapi keinsafan tu memang confirm. Maka kesyukuran pun akan datang dengan itu. Okay, alright. Kalau sebut pasal Rasulullah ni, saya sentuh sikit. Saya dua benda je. Sebut pasal mak dengan Nabi. Memang tak tahulah. Mungkin feeling saya kan. Yeah. Okay, soalan penutup doktor. Alhamdulillah kita sampai penghujung. Saya nak bagi doktor 30 second untuk doktor berikan nasihat kepada remaja kita, kepada pelajar-pelajar kita, pelatih kita. Nasihat ni mungkin boleh mengubah diorang. Sebaik-baiknya nasihat ni boleh membawa diorang, ataupun ilmu yang doktor bagi ni boleh bawa diorang berjaya ataupun diimplementkan masa depan diorang. Baik. Maka kesimpulannya lah, kita semua manusia dan kita mahukan kebaikan. Dan kita hidup hanya sekali. Jangan sia-siakan hidup. Menjadi orang baik, awak dah belajar kat rumah. Tetapi menjadi orang yang berani, berprinsip, jarang kita belajar kat rumah. Kebaikan rumah mengajar jadi budak baik. Jangan sampai langgar undang-undang. Yalah, mana mak ayah yang ajar berani budak kurang. jahat.
berani pegang pada kau punya prinsip, pegang pada kata tu, kurang Berani. diajar. Betul. Kurang. Be Berbalik. courageous. Be courageous. You are a good person already. Be courageous. Jadi orang berani. Apa maksud berani? Ini pilihan aku. Aku nak belajar something, maritim, apa. Aku tengah belajar pasal administration. Dia berbalik pada doktor cakap tadi lah. Mak yang take over. Ha. Keberanian bapak tu tak ada. Yes. So, ambil lah balik. Jom ambil balik. Maka ini pilihan aku. Aku akan habiskan. Contoh. Kita kena ada grit tu, GRIT tu. Dia punya kecekalan tu. Ini kerja aku habiskan dulu. Yang benda aku nak buat, aku buat tahun depan. Yang aku tengah plan, macam-macam plan ni. Habiskan ni dulu, kemudian aku buat something else. Apa saja. Jadi orang yang menghormati diri, hormat diri. Jangan rendahkan diri kita. Alah, aku ni orang kampung je. Alah, aku ni orang apa je kan. Jangan. Tak mau. Aku tak pandai tu, tak pandai ni. Jangan rasa macam tu. Apa yang awak kurang, awak cari jalan penyelesaian. Tak pandai berbahasa, pergi ke kelas-kelas bahasa, tengok YouTube dan sebagainya. Contoh. Cari cikgu. Apa yang awak kurang, awak cari jalan. Respect yourself. Do the best. This is the only time you have. And you know what? Enjoy. Sebenarnya Tuhan baik pada kita. Betul. Kan? Ujian yang dibagi sebenarnya benda kita mampu-mampu je. Tapi kalau kita yang kita rasa terpaling susah, maka kita akan cakap, oh God, why me? Kan? Tetapi sebenarnya bila Tuhan uji kita, apa-apa ujian, dia nak buatkan kita lebih kuat. Betul. Akhirnya kan, awak ialah satu orang. Awak tinggal awak je sebenarnya. Awak bukanlah anak kepada haji itu, kan? Anak datuk ni. Awak bukanlah bapa kepada somebody, suami kepada somebody, isteri. No, you are just you. That's why semua ahli falsafah ajar, dalam otak at least, kita kena bersedia untuk hilang semuanya. Dalam otak at least. Kita bukan minta kita hilang. Kita kena fikir siap-siap, mak aku boleh meninggal dunia. Ayah boleh pergi. Kerja boleh hilang. Apa sangatlah handphone aku boleh hilang. Apa sangat? Maka itulah dia. Contohnya, aku tak boleh hiduplah tanpa kopi. Tak bagus macam tu. Jangan ada pemikiran macam tu. Kalau kopi ini mengikat hidup awak, awak cari jalan untuk potong. Bukanlah lupakan dia terus. Hilangkan dia seminggu. Tell yourself, I can live without, but I choose to have coffee today. Jangan, aku tak boleh lah kalau, tak nak macam tu. Jangan ada pantang-pantang. Sebolehnya kita boleh hidup dalam apa situasi pun. Kita yang kontrol. You decide what life you want. You decide what emotion you want to take. Sebab emosi tak patut datang daripada luaran. Orang tak patut menentukan awak marah tak marah. Awak decide. Ada orang datang cakap kat saya, hey, awak ni botak. Rambut pun sikit. Saya pun terasa. Tapi perasan tak siapa yang terasa? Saya. Boleh tak saya decide untuk tak terasa? Boleh. Itu mulut awak, itu pendapat awak. Saya rasa saya okey. Saya rasa saya okey. Dah. Oh, thank you for your comment. Bye-bye. Ada yang gelaran botak, panggil botak. Dan dia okey. Dia okey. Kita yang decide, tuan. Kita yang decide bahawa kita nak ambil ke tidak kata-kata orang ni, kita nak bagi nilai berapa kata-kata dia. Sebab hakikatnya dunia ini apa nilai pun tak ada. Kecuali nilai yang kita bagi. Baik. Jam Rolex. Mungkin mahal bagi you, tak mahal bagi saya. Ya? Seketul emas is something for us. Kita tahu 1 kilo emas ni, mahal ni. Yalah. Kan? Seketul 1000 kali 500. 600. Kita campak dekat perkampungan orang asli dekat Amazon. Dia buat main bola je. Sebab tak ada nilai untuk dia. Maka nilai apa pun, barang, kata-kata orang, manusia sendiri, kita yang bagi. Dan ada kalanya kita kena bagi nilai yang berbeza kepada orang yang berbeza. Contoh, ini orang yang saya hormat. Betul. Ini ayah saya. Ya, betul. Nilainya 100. Ayah saya. Tapi kata-kata dia kadang-kadang tajam. Betul. Merendahkan saya. Dia suka compare saya dengan adik saya yang lebih pandai, lebih berjaya. Maka saya kena bagi nilai diri ayah saya 100%. Nilai perkataan ayah saya bagi 20 cukup. Saya tak merendahkan dia. Tetapi saya kena jaga saya punya emosi. Jangan kata, kau tahu tak mak aku cakap apa pasal aku? Tak, engkau decide. Mak akan cakap apa dia nak. Lecturer akan cakap apa dia nak. Kawan engkau akan cakap apa dia nak.
engkau decide engkau nak terima tu dengan nilai tinggi, rendah, masuk ke dalam, masuk sini, keluar sini. You decide. Saya dapat jawapan. Baik. So, kita dah penghujung soalan dan doktor pun dah keluarkan nasihat dia yang sangat saya rasa saya sendiri dapat banyak ilmu dan kata-kata yang bermanfaat pada doktor sini. Alright. Okey, kita break dulu sebentar. Dan buat masa tu minta pelajar-pelajar preparation untuk beberapa soalan kepada doktor lah. Okey, alright. Terima kasih. Okey, terima kasih pada semua pelajar yang datang, yang join live podcast kita. Semoga mendapat manfaat, ilmu, pengetahuan berkaitan dengan mental health. So benda ni sangat berguna, terutamanya yang mana yang dah diagnose ataupun sekadar mengambil ilmu pengetahuan daripada pakar kita lah. And then terima kasih pada team production, Next TVET, NMUC, dan terima kasih juga pada panel kita lah, Dr. Jeffrey. Alright, saya rasa dalam banyak-banyak topik hari ni saya rasa ada banyak sangat yang saya dapat daripada doktor sendiri. Alright, mungkin kita boleh panggil lagi doktor. Mungkin dengan tajuk yang berlainan, slot yang berlainan, atau doktor sendiri yang nak ada benda yang nak luah perasaan dekat podcast kita yang berkaitan dengan remaja kita kan. Kalau kata nak jual produk kurus tu tak sesuai pula doktor. Kan. Okey, alright, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey doktor, terima kasih. Sama-sama. Bye bye. Assalamualaikum. Alright. Bye.